Assalamualaikum dan hai guys. Sempena cuti hari pekerja 2026. Jom ride ke Kundasang. Let's go. Baca doa Allah sebelum kita meneruskan perjalanan. Semoga kita di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk Brunei guys, pastikan minyak penuh, EES dah isi dan e-arrival dah di screenshot. Let's go. Selepas 2 jam ride, kita breakfast di kedai makan Brunei. Makan roti telur, roti kosong, air semua. Nang nyaman lah. Sebelum terus ke Jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin. Okay, let's go guys. Okay, kita berhenti di lawas, isi minyak, minum-minum sikit, panas gila hari. Okay, let's go. Okay, tok kita dah masuk Sabah. Lupa dah namanya tempat tok, tapi jalan mau ke situ memang kena lap lah. Next stop di Keningau, isi minyak dan makan di Borenos. Seda di Miri kedai tok. Panas-panas makan dalam aircon. Portion banyak, nang nyaman sekali teh. Harap selamat lah dia ada di Miri Borenos tok. Kita solat lok di Masjid Keningau, rehat-rehat kejap sebelum meneruskan perjalanan di perhentian seterusnya. Let's go boys. Ranau. Berhenti kejap, tengok dari jauh Gunung Kinabalu sambil duduk-duduk selfie. Dah start sejuk dah situ. Okay, memang best lah. Kita boleh tengok keadaan sebelum kita mau teruskan ke Kundasang ataupun ke perhentian seterusnya. Sebelum sampai ke homestay, kita singgah dulu beli kopi di Pak Kopi Ranau. Alhamdulillah, sampai di homestay jam 7 lebih malam, rehat lo sebelum jalan-jalan cari makan. Jadi, tok pengalaman kepada siapa yang mau diam area Mesilau kelak, pastikan anda tapau atau makan awal-awal kedai makan di Mesilau tu awal gila tutup. Di Pekan pula jauh pergi. Jadi, kita makan Maggi je lah. Okay, jadi keesokan harinya kamu orang keluar cari breakfast nang kacak Gunung Kinabalu awal pagi di situ. Nampak roundnya, belum ada lagi awan-awan yang menutupi. Apalagi kamu orang si lepaskan peluang. Jadi orang kampung yang uniknya, orang kampung pun si jalan pakai kain plekat dengan kasut macam si Dato. Memang sih. Awak nampak Kinabalu. Jalan. Dah. Aku ni kali Pak Kundasang. Tolak homestay yang kamu diam semalam, jauh dari Pekan tapi dekat dengan Gunung Kinabalu. Siapan balik Miri. First stop Ranau. Lah jalan tapau Dulin tu. Perhentian kedua. Mana tempat? Dari KK kan. Bogian. Dia akan singgah KK, lepas tu baru naik Kundasang. Dia tak ada direct Tanya bang kita tadi. Bang, kalau Bogian tu nya macam RNR, tapi sebab kamu orang sampai awal di situ belum banyak kedai buka. Tenom, isi minyak dan lunch di situ sebelum ke next stop. Let's go boys. Okay, take 15 lo di Masjid Sindumin. Perut kenyang di Tenom tu hari panas ki memang berat mata. Tengok pusak pun boleh tidur, kan? Apalagi rider tu. Nang nyaman lah yang berehat situ. Okay, next stop di Lawas. Time tu kamu orang pergi Shell sebab Petronas habis petrol guys. 7 malam sampai di Migration Miri. Solat lo sebelum pulang ke sarang masing-masing. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, follow, like, komen dan macam-macam lagi. Jumpa di video seterusnya. Let's go.